Pasar pagi ni kita tengok dia betul-betul bersebelahan dengan Ramli Kopitiam. Dekat sini kita tengok ada menjual udang merah berapa? Udang merah sini 28. 28. Oh, dah besarnya tu. Oh tu 28 lah Pelangi. Pelangi berapa? Pelangi harga 60 siam datang. Ini semua bahagian sayuran Ini kita tengok ada buah-buahan dekat sini di pasar pagi ni banyak buah-buah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya berada di Batu Pahat, iaitu di Jalan Ibrahim. Jadi saya nak bawakan sahabat-sahabat untuk melihat pasar pagi di Batu Pahat. Ini ialah di Bandar Batu Pahat, dekat dengan Bajarai Enterprise. Dan pasar paginya ialah seperti yang saya tunjukkan itu. Ni, dan dia berada di Jalan Ibrahim tu, nampak 83,000 paduan. Ni kita tengok apa yang ada di pasar pagi ni. Ni saya berjalan dekat sini, dan bahagian hadapan ini kalau sahabat tengok, ni ialah menjual baju. Kita tengok ada t-shirt dan sebagainya. Pasar pagi ni kita tengok dia betul-betul bersebelahan dengan Ramli Kopitiam. Itu saya tunjukkan dekat sini. Jadi kalau sahabat-sahabat datang ke sini, boleh pergi ke Ramli Kopitiam untuk sarapan pagi di sini. Ni saya tunjukkan barangan yang dijual di pasar pagi. Ni kita tengok ada menjual barangan. Kita tengok ni peralatan rumah, ada rantai, ada sebagainya, elastik pun ada tu, gunting dekat sini. Di hadapan ini kita tengok ada menjual pakaian dan di bahagian pakaian ini kita perhatikan ada ni peralatan seperti ini. Di hadapan ini kita tengok ada menjual barangan kering. Sahabat boleh tengok di sini. Ini semua ialah buah-buahan dekat sini. Ini ada menjual pisang, kita tengok, dan juga ada sayuran. Ini kita tengok banyak sayuran di pasar pagi ini. Ini kita tengok ada kangkung, ada apa yang diperlukan. Ini sayuran kita tengok di pasar pagi ini. Ada kangkung, ada pucuk paku. Ini ada mie. Ini semua bahagian sayuran. Ini dibuka di sebelah pagi saja. Kita tengok ada tomato, ada lobak, ada tempe. Dan dekat depan ni ada jual tembikai. Kita 10 biji tu RM10. Yang dijual kat sini. Tu ada tembikai 1 kilo RM2. Ni ada limau, ada jambu. Dan ni tengok ada mangga.
Ni kita tengok ada buah-buahan dekat sini di pasar pagi ni banyak buah-buah lah. Ada tembikai, buah tembikai, ada orange. Ni semua buah-buah orange, apple, anggur. Okey, kita ni tengok ada jual pisang . Ini siapa selonggok ni? Ini buah. Buah apa tu? Buah abayu. Abayu. Ya, buah susu. Dia kira berapa harga tu? Harga 15. Ha? 15. 15 satu longgok ni. Ini satu longgok 20. Satu longgok 20, satu 15. 1 kilo. Oh, 1 kilo. Helai lah, kita jual 12 saja. Ini bukan macam limau. Bukan ni. Dia macam leci dia dalam. Oh, macam leci. Ya, dalam Oh, putih. apa nama dia buah tadi tu? Buah Orang banyak orang kata abayu. abayu. Ya. Oh, saya ingatkan limau tadi. Ya. Oh, okey okey. Banyak baik punya barang. Banyak baik punya. Ni kita tengok ada menjual buah-buahan dekat sini. Tu saya tunjukkan. Dan di sebelah sini ni nampak ada menjual beg-beg, ada tali pinggang. Ni. Jadi tak ramai lagi yang berniaga di kawasan ini. Sebagaimana saya sebutkan, hari ini ialah hari raya yang ke-9. Ini suasana di pasar pagi Jalan Ibrahim ketika ini. Ni dekat sini juga tengok ada sayur-sayuran. Ni sebelah pagi saja dibuka. Dekat sini kita tengok ada menjual pokok-pokok. Untuk benih ada dijual dekat sini. Ini ada pokok limau. Ada dekat sini ditunjukkan ada pokok mangga. Ini pokok-pokok yang ada di jalan pasar pagi Jalan Ibrahim. Oh, ini apa pokok durian lah? Oh, ni benih. Pelangi, durian durita. Oh, tu durian pelangi. Udang merah. Udang merah. IOI, TK, Timbuk. Udang merah berapa? Udang merah sini 28. 28. Oh, daksanya tu. Oh, tu 28 lah Pelangi. Pelangi berapa? Pelangi harga 60 siang datang. Pelangi dalam dia merah. Macam pelangi. Oh, itu nama durian pelangi. Oh, tu dia. Ini ada menjual alat wangi, minyak wangi. Ini ada jual batu Oh, ini cincin. Ini cincin dan batu. Kat sini ada jual stokin. Dan ini ada beberapa minyak kat sini. Dan ini ialah alat-alat penggunaan harian ada di sini di pasar pagi. Itu dia. Ini pemandangan di hadapan di pasar pagi Jalan Ibrahim Batu Pahat. Keadaannya adalah seperti yang saya tunjukkan pada waktu pagi. Jadi belum ramai lagi peniaga yang berniaga pada hari ini, khususnya bagi mereka yang terdiri daripada umat Islam. Jadi belum mula berniaga. Kebanyakan yang berniaga itu bukan Muslim di sini. Pada hari kebiasaannya di tempat ini memang ramai sekali peniaga-peniaga Muslim di kawasan ini. Ini di sebelah kiri saya ini ialah kedai Ramli Kopi Tiam.
Jadi boleh menjamu selera di kawasan ini. Ini pasar pagi di Jalan Ibrahim ni, satu ketika dahulu dia kemah saja, tapi sekarang Majlis Perbandaran Batu Pahat telah menyediakan untuk berniaga yang dibumbungkan. Jadi para peniaga sudah tidak perlu lagi khawatir untuk terkena panas dan hujan. Begini keadaannya di pasar pagi Jalan Ibrahim Batu Pahat. Ini kalau kita tengok dekat sini ada putu mayam. Dekat depan ni, di bahagian depan ni, kita tengok ada jual putu mayam. Tu saya tunjukkan kat atas tu pasar pagi Jalan Ibrahim Batu Pahat. Ni dia bahagian hadapan ni. Inilah suasana di pasar pagi Jalan Ibrahim Batu Pahat. Pasar pagi ini sebenarnya dia berhadapan dengan pasar awam. Ini saya tunjukkan di sebelah sini. Ini adalah pasar awamnya. Jadi untuk tempat masuk bukan di sini, dia ada pergi ke di sebelah sana tu. Begini situasi pada waktu pagi di bahagian hadapan pasar pagi Jalan Ibrahim. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.